Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersua dalam kapsul Ramadan Ibdas bagi tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita Ramadan peluang sekali, rebut sekarang. Masa kita di dunia hanya sekali, nasib kita di akhirat tidak kita ketahui. Banyak sangat ganjaran Ramadan yang Allah janji. Tiba masanya untuk kita rebut dan beramal agar kita tidak lupa. Sentiasa pegang sabda Nabi, puasa itu untuk Allah dan Allah yang akan mengajari dengan puasanya. Fahuwali wa ana ajzi. Tuan-tuan, puan-puan, bulan Ramadan ialah bulan Al-Quran. Al-Quran itu wahyu kalamullah, bukan sebarangan. Dipelajari, dibaca, diamati, selayaknya dijadikan pedoman. Cukup-cukuplah kita puaskan nafsu yang tidak pernah kecukupan. Sentiasalah ingat firman Allah dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka kita mulalah perkenalan dengan Al-Quran, perbaiki hubungan dan kebergantungan dengan Al-Quran. Dalam bulan Ramadan, satu perkara yang Allah janji, segala dosa dan noda Allah akan ampuni. Oleh itu, baikilah hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, Allah akan baiki. Utamakan Allah, bukan nafsu, utamakan akhirat. Moga-moga hidup bertambah berkat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وابتسما تبالي الأبد إذا اغتنما عرض مولاه بما التزما تبالي النفس بتقواها.